Apakah hukum menipu syaitan? Kita khabar tak mau pergi syurga, kita pergi juga. Dia ni kawan dengan syaitan, dia tipu kawan dia. Dia khabar syaitan, aku tak mau pergi syurga. Syaitan kata, bagus. Faham? Dia pergi juga, dia tipu. Faham? Nampak? Syaitan kalah ke mu kalah? Syaitan kalah. Syaitan tak kalah. Faham lagi? Dia tak akan berhenti. Nampak? Dia akan kecek kat mu. Mu semayang dah, dia kucar kat. Mu dah semayang, dia kata main bola. Bukan sama. Ni 7-10 final ni kan main terus. Faham? Okey. Bila kita kerah kepala semayang juga, dia kata, Syekh, cuma ingat gini. Kerja dia dah tu. Dia tak akan kalah dia. Faham lagi? Dia berhenti kerja, mu KO. Boy berhenti kerja. Baru dia letak jawatan. Faham? Kita akan Allahu Akbar, aku nak mayang juga. Dia kata, ya fulan, uskur kaza wa kaza lima lam yazkur. Syekh, cuma dengar benda ni. Hak mudah ingat. Banyak benda kan mudah ingat. Kita pun dalam, kat ni anak kucing motor. Tengah-tengah rokok kan, iya kan nak budu, iya kan nasta'in. Mulai ada tajwid. Fatihah dalam rokok mazhab ayah ping. Habis dah semayang, molek belaka dah. Habis dah ibadat, habis dah baca Quran, molek belaka. Oh, tidak lah kau, ia kucar kau. Bang. Dia kata, Syekh, mu semayang tajuk 30 tahun dah. Tak ada seko tahu. Mu tu dia skek dalam Facebook. Kita pun tulis. Kuat semalam peti pukul 3.30 pagi. Bergegar takzing rumah saya. Saya tengah tahajud. Dia kata, Syekh, mu ngaji pondok 30 tahun. 10 tahun di Kelantan, 10 tahun Patani, 10 tahun dulu di Surabaya. Tak ada seorang tahu mu ngaji pondok. Ambil lah gambar-gambar sikit. Dobit kitab tu, buku gambar upuh dalam Facebook 2-3 ping. Kita pun terpikat dengan godaan syaitan. Ambil gambar-gambar ngaji. Dalam Facebook. Rindu pondok. Dia kucar, nak suruh. Kana amaluhu haba'an mansura. Jadilah amalan kita lepas-lepas debu yang ditiup angin. Boleh suhu. Betul tak? Gitu. Dia hebat dia tangsri tang. Faham? Kita kan biasa nata syaitan. Betul tak? Ulama tewah. Contoh kata mu. Pak berok cari. Dia kucar barang dia. Kalau kita puasa sunat, dia suruh pergi main kat kedai makan. Syekh, main saya nak bagi telur, aku bayar. Tak apa, puasa sunat, Senin kami. 20 tahun dah amal. Tahu, habis modal ke